Okay, hi guys, hari ni kita di Fancy Station 9 Syalam. Kita ada sebuah Range Rover okay. So korang boleh nampak dekat sini memang sangat-sangat cantik and then ganas lah. Okay, so owner buat pilihan yang tepat. Kenapa? Dia buat adalah tinted chameleon neon 80 kegelapan, IRR dan juga UV adalah 99% lah. Okay, so kita tengok kat sini memang agak gelap lah. Okay, di bahagian tepi pun sama, memang gelap. Jadi ramai juga tanya, bang, yang ni lepas RFID tak? Lepas patek tak? Jawapannya adalah lepas. Okay, so kita tengok di bahagian dalam, clear tak clear, jelas tak jelas. Okay, walaupun gelap di bahagian luar. Okay, kita masuk dalam, tengok. Korang boleh nilai sendiri, boleh tengok clear, HD and then tak bahang lah. Sebab apa? Dia punya ni cepat, orang kata nyah dia punya bahang. Okay, so ramai juga tanya, betul harga kalau kereta-kereta mahal macam ni mesti orang kata mahal tak buat dan sebagainya. Korang PM ataupun DM je ataupun komen kat bawah, bang berapa harga ni, kita akan bagi harga special ni. Okay, so korang jangan malu, jangan segan, hadir di Fancy Station 9, kita akan bagi harga special. Tapi korang jangan lupa follow, like, share untuk konten yang seterusnya. Okay, ngam, see you, ciao.